Hei, awak ada hajat tak? Kalau awak ada hajat, apa hajat awak? Semestinya lah awak nak dapat 9A UPKK kan, betul tak? Kalau awak ada hajat, Islam ajar apa? Islam ajar buat solat sunat hajat. Solat sunat hajat ni boleh dibuat bila-bila masa je, kecuali pada waktu-waktu haram. So kita kena jelas lah bila waktu haram tu. Ada 5 waktu haram kan. Yang penting kalau kita ada hajat atau ada kesulitan ke, dirikanlah solat 2 rakaat. Solat apa tu? Solat sunat hajat. Kita minta lah pertolongan daripada Allah SWT supaya Allah mengabulkan doa dan hajat serta harapan kita. Okey? Bila solat hajat, hati kita akan rasa lebih tenang dan ini dapat menjauhkan kita daripada syaitan dan boleh meningkatkan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah SWT. InsyaAllah. Kalau nak belajar lebih banyak lagi tentang solat-solat sunat, jemputlah follow Ustazah Zahra. Okey? Jumpa lagi.